Assalamualaikum. Satu lagi untuk invoice. Semua yang kita nak hantar apa tu e-invoice tu, customer kita macam wholesale ataupun membership kita. Wholesale kita kena contoh kan macam ini kan wholesale customer tu, kita kena letak dia punya registration number dengan TIN. Kemudian alamat yang ni. Alamat, postal code, city dan state ni kena ada ni. Contoh saya tak, mungkin yang ni registration number, saya tak tahu. Oh, tak apalah registration number apa kan. Kemudian TIN dia, alamat katalah 10 Jalan Utama. Kemudian postcode dia katalah 8,000, 9,800. City, yang ni kena type kan Johor Bahru, tapi state ni dia ada kod yang disediakan oleh e-invoice yang kita kena, kalau kita letak space, kita enter dia akan search lah, ataupun kita kalau kita tak tahu kita letak Johor, keluar Johor lah, save kan, save dia akan check TIN ni betul kan, ada TIN ni wujud ke tidak kan. Kalau dah ok dia boleh save. Kemudian satu lagi kalau macam member pun boleh kalau kita nak letak dia punya. Okay, kalau member tu kata nak minta kita bagi invoice dia kan, kita boleh letak juga dia. IC dia kita kena guna IC dan TIN sama juga. IC katalah dengan TIN dia, nombor TIN dia kita letak nombor TIN dia, save kan. Ni salah sebab TIN ni salah dengan OIC, tak ngam kan. Tapi pelik kat sebab saya. Okay, kena masukkan TIN yang betul lah, boleh save atau tak boleh save. Okey saja itu. Kemudian bila kita buat apa tu transaction nanti macam resit biasa ni pun, kalau dah ada kita boleh create invoice, boleh submit dan boleh cancel. Cancel tu dalam masa berapa ya? 2-3 hari kot. Dalam masa 3 hari. Submit pun sama dalam masa 3 hari. Okey. Terima kasih.